pertama sekali, untuk soalan hebat, apa yang kita kena tahu dulu ialah kita kena kenal dengan soalan hebat. Apa itu hebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Tinggi ini maknanya satu benda yang kita tengok contoh. Ini bagi apa? Pen. Apa boleh guna pen ni? Kalau biasa menulis kan betul tak? Kalau zaman biasa menulis lagi contek muka. Apa lagi boleh digunakan pen ni? Kalau budak tidak dalam kelas, contoh, betul tak? Kalau kamu perempuan, orang nak buat sesuatu yang tak bagus, kamu tak ada lagi ni lah. Kan, mana betul tak? Memang asal kita ada pen, tapi juga macam-macam boleh guna di waktu kita dalam keadaan terdesak. Waktu terdesak, pada kamu biasa lompat angkat. Tapi kalau kamu lihat kan anjing ada letak. Anjing lihat orang yang mana, bukan punya elok kain. Tengok-tengok keluar sana. Tak sedap dan lupa, semua tak sedap lompat. Pasal di luar daripada kawalan. Tapi kalau semua biasa lompat tak? Kalau lompat tak? Kalau lompat tak? Okay. Itu dipanggil manusia ni sebenarnya dia ada kelebihan luar macam yang Allah bagi dekat dia. Jelas lah. Ya, terdesak jadi apa pun. Orang main nak buat masuk orang satu kata kira orang apa benda ada mana. Ya, macam kita nak. Kita juga nanti kolam orang semangat. Siapa yang mati dulu? Orang nak tolong dia. Orang nak tolong dia tu nak tekan kalau dia dah selamatkan dia tu nak tekan kalau tu. Kalau Tuhan nak selamat dia mati dulu. Itu memang sebab manusia dalam keadaan tekanan. Jadi gunakan tekanan itu kalau kebaikan. Sekarang ni memang sudah tak besok orang nak beli lagi. Tak lepok kawan lagi tak besok. Gunakan stres itu kamu dapat yang terbaik. Bukan stres buat alasan. Stres apa yang kita nak. Okey, so kita tengok. Kita kenal soalan hebat. Macam mana kita nak kenal soalan hebat? Yang pertama, soalan hebat dia ada stimulus. Stimulus apa dia? Rangsangan. Dia ada soalan. Dia bagi gambar bentuk ayat di atas lah, gerakan akhbar lah. Dia bagi kadang-kadang dia bagi ayat Quran. Dia bagi statistik. Itu dibagi apa bang? Okey. So kita tengok. Yang kedua, hebat pada asalnya diperuntukkan berapa markah? 4 markah. Dulu 4 markah saja hebat. Tapi ulang tahun ini hebat 2, paling kosong sudah ada hebat 2 markah. Dalam satu stimulus ada markah 2 dan 4. Okey. Tengok. Kemudian dia tak minta berapa. Contoh kita tengok ini. Stimulus tak minta berdasarkan pengayatan nama Allah bagaimana. Tak minta berapa. Peruntukan markah 2 atau 4 markah. Ustaz ada satu soalan kat anak. Ni. Baca ayat Ustaz, baca Ustaz. Baca ayat itu. Baca kuat. Ahli Pendidikan Mekah menunaikan haji dengan berhutang. Berdasarkan pernyataan di atas, keputusan hujah anda tentang perkara tersebut. Ahlimu di Mekah menunaikan haji dengan berhutang. Sah ke tak sah? Itu dia. Tak tanya apa lah. Ahli Mekah menunaikan haji dengan berhutang. Sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah. Tak sah. Sah. Tak sah. Tak sah. Sah. Tak sah juga. Tak sah. Tak sah. Tak sah. Tak sah juga. Sah. Sah ke tak sah? Tak jawab dia.
Sah. 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 Tak sah. Sah. Tak sah. Terus tak tuan apa? Sah tak? Okey. Tak sah. Okey. Tak sah. Tak sah. Ha. Tak sah. Okey. Okey. Siapa kata sah? Kita tengok kawan dia dulu, tengok kawan dia dulu, tengok kawan dia dulu. Siapa kata tak sah? Siapa kata sah? Siapa kata tak sah? Okey, dia ada 3 pendapat dalam dewan. Satu sah, satu tak sah, satu mana-mana tak apa. Ya, dia betul lah lalu. Hang nak 12 tahun ke apa sini? Aku nak 12 tahun, tapi nak buat kereta. Okey. Ha? Aku nak 12 sini, tak buat kereta. Okey. Ha? Mana-mana tak apa. Cikgu pun tak ada nampak. Orang yang mana-mana tak buat ni jangan komplain, dia mesti komplain. Apa cikgu tak bayar tadi? Jadi kalau cikgu tak masalah, aku komplain tak? Cikgu saya amat dah dulu mana-mana tak apa. Itu bayar. Ya, betul ni lah. Ustaz, saya akan bagi ni macam mana Ustaz? Haram? Apa Ni? Tak ada benda, dapat. Kan? Okey, Ali. Okey? Okey, abang baju hijau, Ustaz. Abang baju putih, Mel. Mel. Okey. Nama. Okey, ini Zakwan. Ni Adam. Okey, Zakwan dan Adam. Adam pula? Okey, Sultan Mahmud Jua dengan SMD dilakukan. Okey. Ini jawapannya Sah. tak sah. Sah. Okey, sah. Okey, duduk sebelah sini. Bukan dulu. Okey. Sekarang abang akan maju kepada Zakwan dulu. Zakwan ni. Okey. Kamu ikut je kata-kata abang nak? Hukum Ali pergi ke Mekah menunaikan haji dengan berhutang adalah tidak sah. tidak sah. Okey, siapa geng dia kat tangan? Kita tengok siapa geng dia. Okey, tidak sah. Okey, kamu baca je. 1 markah, cepat. Sebut 1 markah. Dia tak sah. Hal ini kerana siapa tak sah? Kemampuan. Okey, hal ini kerana beliau. Tidak berkemampuan. Okey, dia kata Ali tidak berkemampuan. Betul tak? Betul 2 markah. Siapa penyokong dia? Meningkat tak penyokong? Meningkat tak? Okey, kesannya bila tak sah, Ali kena ulang balik dah haji dia. Okey, kesannya Ali perlu mengulangi hajinya pada tahun-tahun hadapan. Pada tahun hadapan. Sebut 3 markah. Kesimpulannya, kita hendaklah belajar ilmu haji sebelum pergi haji agar ibadah kita diterima Allah. Sebut 4 markah. Okey, terima kasih saudara. Adakah anda kekal pendirian atau ingin berubah? Kekal pendirian. Okey, ikut apa? Hukum Ali pergi ke Mekah menunaikan haji dengan berhutang adalah sah. sebut dia 1 markah. Dia jawab tak sama. Kenapa dapat 1 markah? Okey. Abang nak tanya apa? Apa kenal tak Ali itu siapa? Apa boleh anggap tak Ali itu siapa-siapa? Boleh tak kan? Boleh tak abang anggap Ali itu ngajak di TV Suria Petani? Cikgu. Kalau cikgu dia boleh buat pinjaman bank tak? Boleh buat pinjaman bank tak? Boleh buat bayar potong gaji bulan-bulan? Okey, sekarang kamu kata Hal ini kerana Ali bekerja tetap tak mampu tak mampu membuat potongan gaji membuat potongan gaji secara bulanan.
Secara bulanan. Nampak? Dapat 2 markah. Kesannya Ali mudah. Kesannya Ali Mudah menunaikan mudah menunaikan haji, ibadat haji. ibadah haji. 3 markah. Nampak tak? Kesimpulannya Kesimpulannya kita hendaklah belajar ilmu haji kita dalam belajar ilmu haji sebelum pergi haji sebelum pergi haji agar agar ibadah kita diterima Allah. Allah. Nampak? Berapa markah? 4 markah. Jawapan berbeza, tapi dua-dua ada markah. Apa isunya Nana? Isu yang kemampuan. Tadi Zakwan anggap Ali tu orang miskin. Main kampung mana tak tahu buat hotel, buat terapi haji. Memanglah tak sah. Sebab syarat pergi haji mestilah berkembang. Ya ada mula anggap Ali tu kaya, cuma dia suka hutang. Dia boleh buat bayar pinjaman. Dia kerja tetap. Nak kemah lagi, Ali pun kerja tetap, malahan dilindungi oleh insurans. Dia mati pun disuruh bayar. Nampak tak itu lagi pakai hebat. Dia pandang. Dia bahasa apa? Dia bahasa apa? Terima kasih kepada bukan dulu orang. Okey. Itulah cara nak jawab soalan hebat. Kamu jangan takut untuk menjawab, sebab itu kita tengok kepada huraian. Ya, kepada huraian macam mana nak jawab? Okey, kita tengok. Yang seterusnya ialah kita kena tahu kehendak soalan. Kena tahu kehendak soalan. Ya, kehendak soalan. Yang pertama soalan ramalkan. Sebut ramalkan. Okey, apa itu ramal? Ramal dia. Besar. Ada ramal. Ya Allah, gelapnya apa ramalan kamu? Okey. Petang ini dijangka akan berlaku hujan dan ribuan petir di kawasan Kuala Nasional Sekaberdani. Ramalan keluar muat hujan. Oh, nama aku ramalan. Okey, okey. Ustaz bimbing. Apa ramalan kamu? Apa ramalan kamu? Agak apa ramalan kamu? Tegak, takut kau. Apa ramalan kamu? Ramal apa? Ustaz Mawak. Saya meramalkan Ustaz Mawak kepada Nur Iman. Ustaz Mawak kepada Iman. Ramalan kamu. Sebenarnya Ustaz Mawak punya apa? Contoh. Ramal, saya meramalkan ya, Iman berdendam dengan Ustaz. Sedangkan Iman tak nak apa. Contoh. Yang saya meramalkan Iman beramal Ustaz kerana Ustaz telah memalukannya di khalayak ramai. Kesannya beliau akan menunggu Ustaz selepas tak beberapa lagi. Kesimpulannya kita hendaklah dan mendidik jiwa supaya tidak cepat marah, supaya tidak menyusah orang lain. Contoh. Okey, kita buat satu soalan. Soalan. Di depan pagar Kuala Nasional, depan pagar sekolah depan Kuala Nasional. Di depan pagar Kuala Nasional Sekaberdani terdapat sampah yang banyak. Cor. Saya kira tengok kita pula. Aku main tadi tak ada. Ustaz ni buang. Ya Allah, dah tak ada contoh. Cor. Di depan pagar TV terdapat sampah yang banyak. Soalan. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada penduduk di kawasan tersebut. Apa ramalan kamu? Iman, apa ramalan kamu? Okey, penduduk akan mendapat penyakit. Ramalannya. Ramalan kamu? Pencemaran alam sekitar akan berlaku. Ramalan. Mengganggu ketenteraman penduduk. Okey, ramalan. Sampah yang berlebihan menyebabkan saluran longgang atau sumbat. Ya Allah, saluran longgang tersumbat. Ustaz yakin dia tak tengok pun dia longgang ada atau tidak. Betul? Tapi kita tak ada lah. Dia pakai orang kata ramai, dia dapat longgang pakai sumbat. Dia boleh. Semua Ustaz rasa dia longgang kan?
Ada jawaban? Ada lah. So jawaban tadi berbeza atau ni berbeza. Tapi kita nak jawab soalan apa jawaban? Satu saja. Okey. Kamu pun jawab. Okey, tiba-tiba ustaz nak jawab. Saya meramalkan penduduk di kawasan tersebut akan bergaduh. Dia terima. Dia tengok uraian. Hal ini kerana mereka saling menuduh orang yang membuang sampah. Oh, pasal itu gaduh. Dapat dua mak. Kesannya mereka akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia terima. Gaduh, dilaknat. Kesimpulan, tadi tahu kami mengapa kesimpulan kita adalah membuang sampah di dalam itu yang disediakan akan hidup di rahmat Allah. Kesimpulan kena jadi baik. Tadi mahu saya meramalkan berkata kesimpulan yang kita adalah membuang sampah di dalam itu yang disediakan agar hidup kita bahagia, agar hidup disayangi Allah, agar hidup aman dan sejahtera, agar negara bersih dan aman. Boleh? Itu soalan apa? Okey, soalan kedua. Soalan kedua adalah mengapa? Okey, sampah. Mengapa hal itu berlaku? Mengapa ada pembuang sampah ni? Mengapa hal itu berlaku? Okey, jawapannya adalah kerana tiada kesedaran dalam diri mereka. Betul tak? Boleh lagi. Okey, kita bagi jawapan. Kira-kira apa yang kita? Kalau soalan mengapa, tolong jawab. Apa dia? Kurang pendidikan agama di dalam diri. Apa yang ada? Kurang pendidikan agama di dalam diri. Mai nak kata mengapa soalan apa pun kurang pendidikan agama dalam diri. Titik. Hal ini kerana mereka balas belajar. Dua apa? Kesannya mereka terus dalam kesesatan. Tiga apa? Kesimpulannya kita dalam mendidik anak-anak dengan ilmu agama supaya tidak membuang sampah merata-rata. Yang pertama apa? Kurang ilmu agama. Yang kedua, kalau kamu nak pergi jawapan lain, kurang iman dalam jiwa mereka. Jadi ini kan bukan yang kuat lah. Kalau pihak yang lain, kurang iman di dalam diri. Hal ini kerana mereka malas belajar juga boleh kerana kurang ilmu agama. Kesannya mereka jadi anak oleh Allah Ta'ala. Kesimpulan, kita adalah mendidik masyarakat dengan iman yang kukuh supaya akidah, supaya kebersihan terpelihara. Kalau tajuk kebersihan, kalau tajuk akidah, supaya akidah terpelihara. Ya, kalau tajuk akhlak, supaya akhlak kita terpelihara. Payah tak? Tak payah. Nanti kita tengok jawapan. Kita tengok contoh. Okey. Soalan tadi kita kata mengapa contoh kata? Mengapa ada awak kan tu lah? Kita masa kita ada awak kan? Mengapa kamu tidak datang ke sekolah? Untuk awak itu tak payah kita. Awak datang ke sekolah mana? Kamu menjawab, saya demam cikgu, saya demam tak? Demam cikgu apa? Sebab jawab awak ni. Hal ini kerana saya main ujian 2 hari. Kesannya saya rasa tak lama terbantu batuk kan? 3 hari. Kesimpulannya kita dalam menjaga kesihatan supaya dapat ambil SPM. Ini orang tanya, awak nak pergi sekolah pergi? Kami tak pindah. Ini ayat-ayat dah. Orang tanya, kenapa awak tidak datang ke sekolah? Saya tak pergi. Saya tak pergi malam, saya tak ada baju. Jawapan tak ada lagi. Saya dah ada dah, saya kapak anak saya. Itu tujuh saya awal supaya saya pergi sekolah. Jawapan mengapa tak ada? Mengapa orang tanya awak dia tak naik? Tak memang kami tak pergi. Memang kami tak pergi.
Mana jawapan mengapa weh? Tak ada. Ada. Tu yang belajar pakai tak kamu tu pusing kata. Orang tanya kenapa? Kita perlu apa? Mengapa? Mengapa hari ini berlaku? Kita perlulah menjaga kesihatan. Orang tadi faham? Okey, faham betul-betul soalan mengapa? Jawapannya ialah sebab. Okey. Yang ketiga adalah soalan apa? Bagaimana? Bila soalan bagaimana, jawapannya mesti apa? Cara. Bagaimana anda datang ke sekolah tadi? Naik van, betul. Dengar orang tanya, sampai sekolah tadi naik apa? Orang tanya dah. Sampai sekolah naik apa? Mak saya hantar. Kadang-kadang pok saya hantar. Betul dia bagi. Dia rasa betul. Buat dia hantar, dia naik mak dia apa? Orang tanya naik apa? Sampai sekolah naik apa? Mak hantar. Okey? Kita bertemu jawab seterusnya dengan menarik kita. Tak ada. Tidak. Mak hantar. Dan so jawab, saya datang ke sekolah dengan menaiki kuda. 1 markah. Hal ini kerana itu saja kenderaan yang saya ada. 2 markah. Kesannya saya tetap datang ke sekolah. 3 markah. Kesimpulannya kita hendaklah ada kenderaan untuk sekolah supaya sampai dengan selamat. Faham? Okey, kita pergi soalan ayat sikit. Kemukakan hujah, huraikan hujah, berikan pandangan, berikan komen anda. Okey. Ustaz bagi satu contoh. Ni nama dia apa? Botol air mineral. Soalannya, botol mineral ini sangat cantik. Kemukakan hujah untuk menyokong pandangan saya. Kamu pun tulis, ya saya setuju. Botol mineral itu sangat cantik. Dapat apa ada? Mana dapat? Dapat balik ke sekolah. Aku kata cantik, tidak saya kata cantik. Apa? Kamu hambar aku cantik taman, no, tak masa. Kamu suka tak ada? Betul. Abang betul. Bentuk botol ini sangat unik aja itu. Tapi kita bentuk paling tak jawab sewarna. Warna yang digunakan sangat menarik perhatian orang melihatnya. Dia punya warna, dia suka bentuk. Dia ni nak kata, oh botol ini dibuat dengan kedudukan yang besar di bawah berbanding di atas. Sebab kalau orang kecil di bawah balik. Betul kan tu? Nampak? Dia kata lawa, dia kata cantik. Tukar ayat boleh. Tu dia cara nak jawab soalan debat ni. Saat kita tengok contoh soalan, kita tengok sini. Fahami kehendak soalan. Soalan debat ni ada 4 rukun: isi, uraian lengkap, kesimpulan. Kita panggil Okey, sekarang anak-anak, mari kita tengok contoh soalan. Kita tengok contoh soalan. Apa nak kamu try jawab soalan ni satu dua apa soalan lain? Cuba dulu jawab. Tulis. Baca dan cuba jawab. Mesti mudah. Cuba jawab. Okey, aku bantu dulu soal pertama. Terdapat pelbagai ajaran sesat yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menular dalam kalangan masyarakat hari ini. Ramalkan apakah yang akan terjadi itu soalannya. Apakah yang akan terjadi sekiranya ajaran di atas, perkara di atas dibiarkan tanpa sebarang usaha untuk membasminya. Uraikan. Kamu tengok soalan tu. Soalan tu dia fokus dengan siapa? Individu, masyarakat, negara. Cuba baca betul. Dia fokus dengan siapa? Kenapa? Masyarakat. So untuk jawapan depan, macam mana nak jawab? Masyarakat akan. Mulakan jawapan anda, cuba masyarakat akan. Sebab kesan kan? Ustaz kata ramalan, jawapannya kesan. Masyarakat ini ke mana? Masyarakat akan apa?
cuba buat salah pun tak apa. mereka bercampur dengan Al-Quran dan hadis. Wahakam kesannya berbeda akan dilaknat oleh Allah Ta'ala.
dibenci oleh Allah Ta'ala. Kesimpulan dari kita adalah menjauhi ajaran sesat akan hidup bahagia. Okey, tapi saya tengok jawapan yang hampir banyak betul lah. Ini banyak betul. Sebab apa? Ramalan elok kan tak elok tu? Tak elok. Okey, kita akan soalan kedua. Ayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi anak yatim. Soalannya, bagaimanakah anda? Bila soalan bagaimanakah anda, jawapannya apa? Saya akan. Kalau kita tanya, bagaimanakah anda mencontohi akhlak mulia tersebut? Tulis, kamu nak buat apa? Saya akan apa? Tulis. Ustaz berpesan beberapa kesalahan. Ada yang jawab kita, saya akan berbuat baik kepada anak yatim. Okey, fine, okey. Hari ini kerana mereka saya lemah, okey, fine. Misalnya mereka agar
okey fine. Tiba-tiba kesimpulan saya akan berbuat baik. Ulang balik isi tak ada barakah kesimpulan. Tolong tuan-tuan, jangan ulang balik kesimpulan tu ada isi kesimpulan. Tukar-tukar yang lain bukan. Kalau berbuat baik, kita hendaklah sentiasa menyakini ke, tak anggap juga. Tukar yang lain, jangan guna ayat isi sebagai kesimpulan. Okey, memang apa jumpa ada beberapa orang dia jawab isi itu dia ulang balik. Berbuat baik, contohnya saya akan membantu anak yatim, kesimpulan kita hendaklah membantu anak yatim. Bukanlah ayat lain, kita hendaklah menyayangi ke, menghargai ke, menolong ke, banyak perkataan lagi boleh digunakan. Elakkan daripada guna perkataan yang sama. Contoh sini, apa yang kita buat kalau saya anak yatim? Kamu kata, saya akan mengajar tuition percuma kepada anak yatim. Boleh tak? Kenapa nak kerja pun orang susah, nak pergi duit dia tak mampu. Saya akan mengajar tuition hari ini kerana anak yatim ada lapisan yang kekurangan. Dua markah. Kesannya anak yatim akan berjaya dalam pelajaran. 3 markah. Kesimpulan, dekat situ dia tulis apa? Mengasihi. Kita tukar menyayangi. Kesimpulan kita hendaklah menyayangi anak yatim supaya kita disayangi oleh Allah. Pak. Boleh? Okey? Okey, sekarang kita tengok soalan debat negeri. Okey, kita tengok soalan debat negeri. Okey, soalan debat negeri yang soalan tadi, mana soalan tadi? Okey, cuba buka soalan debat negeri. Buka tempat yang pertama lah. Dia tanya sunatullah belakangnya. Sunatullah belakangnya. Tadi pertama kita pergi tengok. Kita tengok soalan sebenar pula. Tadi soalan tak penting. Mari kita tengok soalan sebenar. Okey, kita tengok soalan lebih terangkan dulu. Okey, kita asal kita tengok soalan dulu. Antara konsep sunatullah yang perlu difahami iaitu sesuatu perkara itu terhasil berasaskan kepada usaha. Okey. Sebab dan akibat. Kemukakan hujah untuk menyokong perkara tersebut. Ustaz nak tanya kamu dulu. Pada pandangan kamu faham tak soalan yang anda nampak? Siapa tak faham katakan saya tanya. Dan abang betul tak tahu. Kamu faham tak soalan yang anda nampak? Siapa tak faham orang katakan saya tak tahu kamu faham atau tidak? Tak faham apa enggak? Saya tak faham tak? Siapa tak faham katakan? Okey, sebelah sini faham kan? Faham kan? Faham tak faham? Faham soalan ini apa? Kalau yang faham saya tak cerita dan apa? Faham tak faham? Okey, tengok sini anak-anak. Nampak soalan tu macam payah. Ya? Okey, tapi jawapannya senang. Dia kata konsep sunatullah adalah setiap yang berlaku tu mesti berusaha. Kamu bolehlah. Kan? Kita perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dia ada aku. Ada satu tak? Atau kamu boleh setiap yang berlaku di dunia ini mestilah bersebab. Dia ada satu. Ambil satu dari 3 tu. Kamu nak kata apa? Kamu nak kata apa? Semua perkara yang berlaku dalam dunia ini mestilah bersebab. Hal ini kerana Allah berkuasa. 2 markah. Kesannya kita akan yakin kepada kekuasaan Allah. 3 markah. Kesimpulannya kita hendaklah meyakini sunnatullah akan dilepas dia. Cuba buat. Tak usah akan bantu, tak akan berjalan. Cuba buat. Kamu buat dulu apa yang kamu faham. Kamu cerita pasal sebab dan musabab tu.
Ada 3 usaha sebab akibat. Apa tak boleh senang? Usaha lah kan? Kamu boleh lah. Sebagai manusia kita hendaklah rajin berusaha. Hal ini kerana Allah yang akan berkuasa menentukan segala. Sebab dia tak cerita, tak tahu. Kan? Kesannya kita akan yakin pada kekuasaan Allah. Kesimpulannya tadi Rasulullah kan? Kesimpulannya kita hendaklah menghadapi sunatullah supaya hidup kita bahagia. Hampa dia bertukar dengan payah. Nah, dua abang dah jangan cuba tak payah. Dia kata dalam hubungan kita tahu mau usaha mesti akan disebab dia jaya. Kalau tak apa dia lah. Seseorang yang usaha pasti akan maju. Ada lah tu lah. Okey, cuba tengok muka surat surah Allah Al-Muttaqin. Okey, Ustaz tak ajak lagi ke soalan debat kait. Betul? Okey, soalan debat kait. Jadi kamu tengok soalan debat yang Al-Muttaqin belakang bagian-bagian akidah tu ada Al-Muttaqin dalam soalan kait. Ustaz nak beritahu, okey, satu contoh lah soalan debat ni. Bila soalan debat kait, dia kait ni ialah dia kena sebut 2 benda. Okey. Okey, contoh soalan debat yang tadi ni adalah jangan okey. Ini memang tak adalah soalan ni, tapi aku nak bagi juga tunjuk contoh apa. Soalan nombor kait. Ni tak ada soalan ni, orang tinggi tak nampak ada soalan ini. Okey? Pemasangan AES. Tadi apa-apa tu aduh. AES tu tak tahu apa. Kau baca kan? Ada apa lah AES tu tak tahu. Ada kamera speed track. Tak ada speed track. Kalau kita bawa kereta laju kat highway, dia tak gambar. Kita ambil AES. Okey, dia faham? Okey, so sekarang ada soalan kait. Ya, tak ada soalan AES tak kena apa je risau. So orang tak faham pun tak nama, tak satu contoh. Dan satu contoh. Kalau ada AES, apa masuk highway? Kalau tahu ada AES, apa buat pelan lagi? Apa di balik PKR? Masa rakaman di TV 3 minggu lepas. PKR rakaman bila di Kelang, anak bawa, anak sebelum bawa. Pergi tak kuala, bawa balik. Dia bawa apa lena sampai kat terowong Menora. Kan Menora tu, terowong tu. Kita dia tulis itu 80 km sejam. Dia kalau berbual lebih 80 dia kena kebebaran dekat kanan. Ya. Ada apa? Dia bawa 120 km sejam. Okey, betul. Abang ni apa ni? Sampai umur 2000 sampailah surat cinta. Daripada urusan Seri Paduka Baginda dan Datuk isteri yang tadi Datuk B. Buka ada kata buat kita. PES ni kamera dia kuasa tinggi lah. Nampak nombor kereta sekali, pelik kereta sekali. Tak ada masuk mahkamah pun tak ada kata apa. Benar. Okey, so kena bayar lah RM300. Ya. Apa-apa lah, kadang-kadang tak tahu ada kamera tu. Dia buat pelan lagi. Tengok 120 ni, tapi kata confirm 280. Kalau buat foto belakang, apa ni topi dulu lah. Dia tengok ada rombongan kan.
Itu di kepala. Kena apa betul? Ada fotografi di belakang orang. Luka sopan santun, sopan santun kan. Orang itu sopan santun, subhanallah. Tak boleh kan? Nak masuk ke timbang di sini lambat. Bilang awal lagi. Pasal apa? Nak boleh kan? Okey, soalannya. Cuba tengok soalan. Kaitkan perkataan di atas. Apa perkataan di atas? A-I-S. Dalam konteks di mana terhadap nama Allah Ar-Raqib. Tak lagi Ar-Raqib itu apa? Ar-Raqib Maha apa? Mengawasi. Okey. Apa tugas A-I-S? Saya tanya apa tugas A-I-S? Mengawasi di mana? Jalan raya. Apa peranan Allah sebagai Ar-Raqib? Mengawasi apa? Semua nampak ada situ kait. Maksud Nabi nak buat ayat. Maksud mana nak buat ayat? Kamu kena sebut. Ingat ni, soalan kait boleh sebut stimulus, boleh sebut soalan. Tadi Ustaz jangan sebut stimulus dalam jawapan tu. Tapi untuk soalan kait boleh. Kamu sebut ada AES mengawasi di mana? Di jalan raya, manakala Allah Maha mengawasi semua makhluknya. Dapat satu markah. Terkait tak? Kalau kena raya je, Allah kata lagi hebat awak semua. Boleh? Hari ini kerana bagi masuklah. Hari ini kerana Allah Maha mengawasi setiap perbuatan dan keadaan makhluk. Kesannya kita akan takut melakukan dosa. Kesimpulan sedikit, kesimpulan kerana Allah, kita hendaklah beriman dengan Allah yang bersifat Ar-Raqib agar selamat dunia akhirat. Okey, sekarang kita tengok soalan kita. Tengok soalan kita pula. Al-Muttaqin. Ingat tak Al-Muttaqin itu apa dia? Ingat tak Al-Muttaqin apa dia? Tuliskan itu, pembalas, tulis. Maha pembalas, tulis. Supaya kamu tak keliru. Okey, tengok soalan dia. Al-Muttaqin merupakan salah satu daripada nama Allah. Bukan belakang Allah. Pembalas, sorry. Tengok ayat Quran tu. Tengok ayat Quran. Bukan masuk dah belakang. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha illa minal mujrimina muntaqimun. Okey, tak ingat apa? Masuk. Dan tidaklah ada yang lebih sana daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Ya? Satu ada perkataan zalim, satu perkataan dosa. Macam mana kamu nak kaitkan ni? Allah akan memberikan balasan azab kepada orang yang melakukan dosa. Kan itu? Ada dosa dalam ayat itu, kemudian membalas. Okey, boleh tak? Okey. Kan kisah keimanan, kisah keimanan Allah balas. Kan? Ataupun seseorang yang beriman. Okey, jawapan ini tepat. Boleh kira jawapan ini. Seseorang yang beriman dengan Al-Muttaqin tidak akan melakukan dosa. Ada tak perkataan Al-Muttaqin dalam ayat itu? Ada. Ada tak perkataan dosa dalam ayat itu? Dosa. Adakah ini kesan? Ya, kesan. Tidak melakukan dosa. Titik. Hal ini kerana siapa? Allah akan memberikan balasan azab kepada
orang yang melanggar perintahnya. Jangan pilih dosa lagi, jangan dosa kan. Hari ini kerana Allah memberikan balasan kepada orang yang melakukan maksiat kan tadi dosa. Wah, yang ini lah, yang kedua. Siapa yang tak faham sangat yang soalan ini memang dia tinggi sikit lah. Siapa yang tak faham soalan lain? Bisa tak pergi kat dia? Kita nanti nampak. Okey, contoh seperti tadi, seseorang yang beriman dengan al-mutakin akan takut melakukan dosa. So dua-dua perkataan disebut. Mutakin dia disebut dah, dosa pun dia sebut dah. Hal ini kerana Allah Maha Pembalas. Apa maksud tadi ni kan? Setiap perbuatan saya nak membalas dah terhadap orang yang melakukan perbuatan. Kalau Allah membalas, kita menimpakan azab. Hal ini kata Allah akan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Dua apa? Kesannya kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Apa dia tukar ayat lain, kita ambil contoh. Ustazah betul kan kalau salah kan? Kesimpulannya. Okey, kesimpulan tak ada berhenti tadi. Kita adalah beriman ataupun kita adalah percaya. Tajuk nama Allah ni guna apa? Beriman, percaya lah itu. Selamat sikit. Kita adalah beriman dengan Allah yang bersifat al-mutakin, akan hidup kita selamat dunia akhirat, akan hidup kita bahagia, akan hidup disayangi Allah, akan kita hidup sejahtera, akan selamat dunia akhirat, akan dapat kasih sayang dan rahmat Allah, akan hidup harmoni, akan hidup sejahtera, macam-macam dia. Daripada soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, apa terai lah. Nah, apa terai buat kalau tak faham nanti aku tanya apa lah boleh tak? Kalau tak tahu apa lah. Kalau kerja kampungnya apa tak ada. Tak ada. Sekiranya berapa? 09, 21, 23. Nombor 5 apa boleh ni? 09, 23. Boleh? 019. Ni yang serius lah. Serius payu. Ya, 09-821-6903. Boleh WhatsApp, boleh tanya apa boleh nah, apa tapi pastikan tanya tak salah paisa dia kat bawah makan dia hari ini. Apa tak? Pilih rumah Allah. Sebab ada hiburan. Ya, tapi kalau tengok saya buat soalan hebat, kalau saya tak faham juga boleh. On dia tak cara. Sebab apa ialah apabila anak-anak yang terlibat dalam ni, ya, seboleh-bolehnya kita dapat yang terbaik. Ya, yang terbaik. Bukan lagi apa, bukan apa dapat A pun, apa dapat apa pun, tapi sekurang-kurangnya kamu dapat mengubah diri kamu. Hari ini kita tak lulus, result sebenar kita nak dapat kan? Ikhlas.
video. Dan kita fikir lah insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada hari ini kami beramai-ramai mendatangkan. Ya Allah, Kau limpahkanlah rasa kasih sayang dan menyayangi kepada anak-anak calon SPM di daerah Kuala Muda ini, ya Allah. Ya Allah, tercapailah rasa semangat dan usaha yang berterusan kepada anak-anak ini untuk mereka terus berjuang dalam SPM yang akan mereka duduki nanti, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, yang bersifat Maha Al-Muttaqin, Maha Membalas. Kami yakin dengan kuasa dan iradat-Mu, ya Allah. Kami yakin anak-anak ini, ya Allah, Kau akan memberikan hadiah yang cemerlang kepada mereka. Kau menghadiahkan A kepada mereka. Kau menghadiahkan A+ kepada mereka. Kau menghadiahkan A- kepada mereka dalam SPM, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Begitu juga mata pelajaran lain yang mereka duduki nanti, ya Allah. Allahumma ja'alna minal najihin wal faizin wal mutafawwiqin fil ijtihad SPM wa jami'i fi dunya wal akhirah. Allahumma rabbana